Okey, hai. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni kita orang dekat Sarojah & Co. Kitchen. Kita orang nak makan chicken chop kat sini. Kat sini ada chicken chop, nasi goreng. Jom. Kat sini kita dapat makan chicken chop. Kat gerai sebelah ada burger, air. Okay guys, kat sini kan makanannya semua menarik dengan selera Melayu, kita boleh makan. Sebab sini ada masakan panas, ada goreng-goreng. Tapi tom yum semua tu tak ada lah. Dia cuma western sikit. Makanan dah sampai lah. Kita dah sampai, kita beli chicken chop lah. Chicken chop dia bagi dua. Okay, kita dapat sos dia. Panas lagi semua. Kita tengok chicken chop dia pun menyelerakan. Okay, dia ni lepas ni. Okay guys, ni portion dia. Ada sos, bagi orang lain. Ada sos, ada coleslaw, ada french fries, ada chicken chop dia. Chicken chop dia nampak menarik. Kat sini pun suasana pun elok. Okay, kalau makan kat sini kita boleh tengok ada kereta jalan-jalan. Dia macam tempat kalau malam nanti best lah. Okay, sekarang ni kita nak tengok nasi goreng chicken chop pula. Nasi goreng cili padi dengan chicken chop sekali ada. Tu. Okay lah. Kat sini dia ada dia kasih sudu juga. Dia ada sos dia panas-panas lagi. Lepas tu chicken chop, nasi. Nasi dia memang tambah cili lah. Sebab yang ni dia nasi goreng cili padi. Tinggal burger je tak sampai lagi dengan ni kita dapat rasa burger sebelah je dengan kedai tadi. Sebelah sini. Tak tengoklah harga dia. Kita tengok harga dia. Ada burger ayam, burger daging, hot dog, burger benjo pun ada. Panas-panas tu. Abang dah order belum? Abang order burger. Tunggulah bapak punya. Baca dong. Okay, dah lah. Tunjuk nak apa yang dalam. Ni. Ayam. Semua ada. Ni. Ayam dia ada 2 ketul Ayam dia ada 2 ketul dia dapat. Terima kasih. Dah duduk dulu makan. Jangan Ni. Okay guys, biar kita try tengok portion yang ada. Dah buka. Ni apa? Coleslaw. Kita tengah tunggu sebentar burger. Okey. Dibuka kau tu. Jadi kat sini jom kita tengok. Kita tuang sos dia dekat chicken chop. Bang buat ni lepak. Sama semua. Cabai kepak. Okay guys, nampak menyedapkan. Kepak ni. Kepak. Apa tak apa? Kat sini memang cukup bajet lah.
Siapa yang rasa nak makan macam sikit-sikit je, sinilah tempat dia. Nama dia tu Seroja Enko Chicken. Dia berada dekat dengan surau tu guys. Depan dia jalan raya sana. Okay, kita sementara nak tunggu burger tu, kita try lah rasa makanan ni dulu. Okay. Kita tengok review orang rasa. Rasa kentang tu. Kentang lu. Ni tuang semua ni. Tuang semua ni. Tak apa. Biasa ya. Rasa dia macam ni. Sekejap. Tuang ambil semua lah. Rasa dia memang lembut-lembut. Lembut. Okay, tengok air kita dah sampai. Air teh ais. Okay, macam mana pula rasa chicken chop? Ya, belum rasa lagi. Tak apa. Tengok apa. Abang yang order yang atas sudah telur mata. Dan kita rasa. Bismillah. Dia kata kawan aku datang makan tu. Kena sedap tu. Dia mati. Okay, memang pekat. Sos dia memang pekat. Okay, macam mana pula rasa sayur dia? Nasi goreng dengan makin. Sedap. Ni. Dia pula komen dia. Siapa rasa apa? Ada. Kita tengok orang. Dia kasih. Nah, alhamdulillah. Dah bayar belum? Belum lagi. Ni. Han. Crispy. Ni burger yang crispy. Menarik. Tengok dalam dia tu. Harga dia RM7. Harga dia RM7 tu. Balik ni sebab dia kosong. Okay, jom kita rasa kentang ni. Dia buat burger daging biasa. Ni burger apa ni? Daging biasa. Ni burger daging biasa. Jom kita rasa ya kentang ni. Okay lah. Sampai sini saja. Itu punya video kali ini. Okay, bye. Assalamualaikum. Dah, ada orang tengok. Dah.